Dalam sebuah hadis riwayat daripada Qais radhiyallahu an. Kata dia, ra'aitu yada Talhah syalla waqa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Qais dia kata apa? Dia kata, aku tengok tangan Talhah bin Ubaidillah. Qais ni kata, aku tengok tangan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Siapa dia tuan-tuan? Talhah bin Ubaidillah ni salah seorang sahabat jamin syurga. Siapa dia ni? Dia ni orang Mekah, keturunan Quraisy, sama keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca cerita tentang rawi-rawi hadis ni, sahabat-sahabat Nabi ni, dia cerita yang kata Talhah bin Ubaidillah ni satu orang yang handsome. Talhah ni digambarkan di dalam cerita tentang sahabat Nabi, tentang rawi hadis ni, dia kata Talhah bin Ubaidillah ni satu orang yang handsome dia ni.